SARA untuk semua. Assalamualaikum semua. Sumbangan asas rahmah untuk semua telah dikreditkan ke MyKad semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas tanpa mengira latar pendapatan. Alhamdulillah. Manfaat yang dinikmati oleh sejumlah 22 juta rakyat Malaysia ini merupakan yang kedua seumpamanya selepas kali pertama dilancarkan pada 31 Ogos tahun lalu. Sempena ketibaan Ramadan dan Tahun Baru Cina tidak lama lagi, SARA untuk semua ini sedikit sebanyak dapat membantu rakyat membuat persiapan sewajarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada juga suara-suara nakal yang kita dengar memperlekehkan sumbangan ini. RM100 terlalu kecil, kata mereka. Baik, kepada golongan ini, kita ucapkan tahniah dan syabas. Itu tandanya anda termasuk dalam golongan berkemampuan dan berpendapatan tinggi. Tetapi bagi sebahagian besar yang lain, kecil atau besar bukan persoalan. Kita tetap bersyukur dengan sumbangan yang diberikan.